Orang berkata, engkau adalah raja bangsa Arab dan negeri ini tidak cocok untuk unta, maka kenderailah kuda yang berbeza kepada kuda Arab. Maknanya kau ni Umar, kau ni raja dah. Maknanya Amir Mukmin bangsa Arab dah, naiklah kuda yang bagus kan. Bukan naik unta macam ni. Nama kuda tu dipanggil Barzaun. Barzaun ni asli kuda yang berbeza kuda Arab. Lalu Umar pun membuang kain yang biasa digunakan untuk pelana dan segera naik di atasnya. Namun tiba-tiba dia berkata, hentikan. Aku tidak mengira orang-orang yang mengendarai kuda ni lah sebelum ni. Lalu untanya dibawa kepadanya dan dia pun naiklah kepada untanya. Maknanya Umar dia naik kuda yang bagus, tapi dia fikir balik tak jadi. Dia kembali balik pada tabiat asalnya kerana hatinya lah. Dia nak naik untanya yang dulu juga. Ini pun dinukilkan oleh Ibn Al-Jawzi dalam Manaqib Amirul Mukminin. Mana Umar ni tetap orang yang sederhana lah, walaupun zamannya tu zaman yang kaya raya, yang mewah yang kita baca kan, zaman yang begitu mewah dengan kemenangan hasil rampasan perang di zaman Umar Al-Khattab. Jom kita sambung balik tengok karamah Umar Al-Khattab ni.